Hai, Assalamualaikum. Kembali kita di podcast Seram Ketak Lutut. Siri yang kedua, episod kedua bersama saya Zira bakal menggantikan hos anda, Hanan, untuk episod kali ini. Baiklah, jadi untuk episod kali ini kita ada bawakan guest yang terbaru dengan cerita peminat podcast seram. Iaitu namanya jejaka ini di sebelah saya. Hai, Assalamualaikum dan selamat malam. Saya Izzahan Fadri bin Muhammad Zain, boleh panggil saya Fad. Semester 6, course logistics dan stay SME Bank. SME Bank. Ya. Banyak pengalaman tak kat UUM ni? So far dekat UUM tak berapa banyak sangat lah, dalam 3 ke 4 kali jugalah kena kacau. Tapi mostlynya macam daripada kecil lagi, daripada macam sekolah rendah sampai sekolah menengah, selalulah kita kena kacau. Awak memang ni lah macam ada sixth sense ke? Mostly memang boleh rasa and boleh nampak, tapi macam nampak untuk sekarang dah kurang dah. Selalu kena kacau just gangguan bunyi, sentuh, and kadang-kadang nampak macam bayang-bayang. Oh, jadi kalau kat UUM ni dah 6 SEM kan? Ya, 6 SEM. SEM mana yang langsung kosong, tak ada kena kacau tu? SEM 1, SEM 5, SEM 6 dah ada kena kacau lah. Masa SEM 1 tu dia orang mungkin dia macam fresh lagi. Sabar lu. SEM 2 dia start kacau. Dah start kacau. Dah tengok lah podcast seram kita orang Ada dah juga dalam 4-5 episod. 4-5 episod. Ada like tak? Adalah satu. Tu pun kawan yang jadi guest. Nanti buka tengok semua, like semua. Okay, boleh. Subscribe dah? Belum. Sebab itu just tahu pun ada member yang jadi guest itu kan. Ni so nanti balik dah shoot ni, subscribe, share, like semua video. Okay, boleh. Okay, untuk hari ni awak nak cerita yang mana satu yang awak kena kacau yang SEM berapa? Ke awak nak cerita yang jadi kat luar UUM? Sebenarnya apa tak kita cerita time frame, by time frame. Sebenarnya ada certain tahun-tahun. Oh, jadi awak nak cerita yang jadi kat mana dulu? Boleh kita cerita waktu 2018 dulu lah. Time tu form 4, tingkatan 4 lah. Dekat sekolah. Sebab saya membesar dekat Negeri 9 dan sekolah pun dekat Negeri 9. Nama sekolah tu Sekolah Felda lah, SMK Pasu 2. So time tu dia ceritakan sebab mostly lah kan kita kan sebagai sekolah menengah kan ada camp kepimpinan, camp badan uniform kan. So masa tu dalam hari Jumaat atau hari Sabtu, form 1 sampai form 4 kena terlibat dengan camp badan uniform. Kejadian dia bermula macam hari Jumaat petang tu, macam biasa lepas kita solat Jumaat, lepas berkumpul apa semua kena pergi sekolah. Berkumpul dalam 2:30 hingga pukul 3 macam tu lah berkumpul. Pada awal-awal ni tak ada apa sangat, masa tu just untuk briefing macam aktiviti apa-apa lah. And kita orang dibahagikan dalam kumpulan macam biasa briefing aktiviti lain kan. Tapi yang peliknya masa tu agak satu lah. Kita kan ada macam bahagikan lelaki bagi perempuan kan untuk tempat penginapan. Budak lelaki dia kena duduk dekat asrama perempuan, dan budak perempuan pula kena duduk dekat asrama lelaki. Maksudnya asrama putra. Tapi yang peliknya asrama putra tu, maksudnya asrama lelaki, dia maksudnya dia baru siap, tak ada siapa duduk lagi. So maksudnya ialah sebab sekolah Felda, so kita baru nak buat asrama lah time tu. So dia jadikan cerita petang tu tak ada apa sangat, just briefing apa semua, and just mandi-mandi dalam pukul 5, pukul 6 macam tu. And pukul 6 tu masing-masing kena pergi ke kantin sekolah untuk makan malam. Time tu lah start macam tiba-tiba ada seorang budak junior ni dalam form 2 kot tak silap, perempuan. Tiba-tiba dia nangis. Dia nangis. Masa tu dah gelap ke? Tak, time tu dah pukul 6, 6:30 macam tu. Petang. So dia macam tiba-tiba dia nangis apa semua kan. Dia nangis tu, kita orang budak lelaki macam gelantak lah, sebab dia macam pick me sikit tau. Dia macam tergigih-gigih macam nak attention lelaki kan. So dia macam lantak lah. Lepas tu kita pergi surau. So kita orang diarahkan pergi surau time tu berkumpul. And biasalah dah berkumpul azan maghrib. Time tu baru nak solat maghrib. Tiba-tiba time tu lah dia start. Dia macam, kau bayangkan time tu surau kan, dia surau macam ni, depan lah. So faham tak, dia macam kalau kita boleh rasa something sebagai macam saya kan, saya boleh rasa macam something tu bila nak datang. So dia macam ada aura yang macam menyeram. Berdiri tu satu. Lepas tu dia macam ada kelibat dekat tepi tu macam tu. Awak nampak memang nampak. Dari hujung-hujung je? Dia macam ada, faham tak, cik bungkus. Cik gula-gula kan. Dia macam tingkapkan, dia macam ada refresh macam bayangan kan. Dia macam pop, macam sendingkan badan.
Serius. Dia macam senengkan badan. Lepas tu dia main ketuk-ketuk kepala dekat cermin tu. Pop. Berbunyi lah cermin Memang tu. bunyi tapi tak semua nampak lah. Awak je nampak. Lepas tu adalah dalam seorang dua orang yang nampak sebab ada junior juga yang boleh nampak time tu. Lepas tu dalam 2-3 minit lepas tu nenek bongkok. Pop. Dia jalan. Masuk dalam surau. Serius. Lalu dalam surau. Masuk dalam surau. Awak nampak yang clear Ya, gila. memang clear. Dia macam bongkok. Dia pendek dalam 140 yang tu. Dia pendek sebab dia bongkok ke? Dia memang pendek. Jadi bila dia bongkok lagi pendek. 140 lebih kurang. So macam masuk pop. Masa dah pasal lah sebab time tu dia lalu sini tau. Macam dah saya kat sini. Dia kat sini. Dia kat bahagian sini lah. Dia lalu awak lah macam tu. Tak. Kan kita kan ada staff lelaki, staff perempuan kan. Saya dekat staff lelaki. Lepas tu dia pada sini. Pada sini dia macam koridor. Tapi tu ada koridor tau. Dia macam lalu kan. Lalu dia masuk. Lepas tu dia tengok macam ni. Dia masuk. Dia senyum. Serius dia senyum. Tengok awak. Dia senyum. Memang creepy gila. Mulut dia koyak sebelah. Serius. Yang ni nak gambarkan lah waktu tu. Mulut dia koyak sebelah. Memang clear gila. Saya bayangkan tu muka dia macam berkerutu lah. Serius memang. Lepas dia nampak saya pun senyum je kan. Sebab memang dah biasa nampak tu. Yang senyum balik kenapa? Sebab macam tu je lah. Dia tak happy ke? Ada orang notice? Tak ada, macam dia just tengok. Lepas tu dia pergi dekat sama perempuan tu kan. Tak tahu apa-apa tu hilang. Awak rasa dia memang tahu awak boleh nampak? Memang sekolah tu memang dah selalu nampak since form 1 lagi. So waktu tu pula tiba-tiba dalam 2-3 minit ada seorang budak perempuan dia angkat tangan. Lepas tu dia jegit. Angkat tangan? Lepas tu dia jegit. Macam dia kena seria lah time tu. Dia angkat tangan kenapa? Sebab macam yalah kena rasuk kan. Dia macam angkat tangan. Lepas tu dia jegit. Lepas tu merebak lah dekat seorang-seorang dalam lebih kurang dalam 8 ke 9 orang juga lah. 8 ke 9 orang. So macam memang tak terkawal time tu. Tapi macam ustaz pun kita orang abai kan. Sebab kadang-kadang macam benda tu dah biasa kat sekolah kita orang. So just maghrib kan. So maghrib dulu. Abaikanlah yang rasuk tu budak perempuan. Memang saf perempuan dah hilang dah. Saf perempuan dah hilang lah. Tinggal saf lelaki kan. Ada budak perempuan tu semua kacau. Merangkak kat dinding. Kan kita orang ada tiang tau. Merangkak? Dia macam merangkak ya. Merangkak. Lepas tu bergayut dekat tingkap. Serius. Dia naik dekat tiang tu lah. Kita kan dekat surau-surau kan ada tiang satu macam tiang seri kan. Tapi tak ada tiang seri, macam ada tiang macam dinding tapi belakang tu ada boleh lalu. So ada tiang. Ada tiang. Naik atas tiang. Memang dia naik. Lepas tu naik, lepas tu kepala dia sini. Macam cerita munafik. Sebab time tu kan macam budak kan. So macam maghrib macam masing-masing main lah. Macam ni nak macam kusyuk tau. Sebab tepi tu kan yang rasuk tu kan dia macam main cacat. Serius. Dia kacau. Bapak seram. Ya, serius time tu. Lepas tu lepas maghrib syak tu macam tiba-tiba dia orang senyap. Pop senyap. Itu baik lah. Ustaz baringkan dia. Time tu dia ustaz sekolah je lah. Tak panggil ustaz luar lagi. Dia seorang je ke atau yang 99 orang? Tahu tiba-tiba diam. Pop diam. Macam tiba-tiba dia pensan kan. Ya. Lepas tu lepas maghrib tu kita orang diarahkan berkumpul balik dekat kantin. Sebab surau dengan kantin sekolah dekat-dekat je. So just keluar dan duduk kat kantin. Lepas selesai isyak, pop. Semua berlari bagi ke asrama. Yang kena rasuk tu. Berapa orang lah? Dalam 8-9 orang lah. Sebab yang budak 8-9 orang tu dia daripada sekolah rendah memang dah kena rasuk. Sebab kita pernah ada kes tau. Time sekolah rendah tu diorang memang kena rasuk pada sekolah rendah lagi. Maksudnya diorang naik ke sekolah menengah and kena benda tu continue 2 tahun. Maksudnya selama 2 tahun tu time tu diorang form 2 tau. Daripada form 1 lagi memang dah ada kes isteri ada kat sekolah kita orang lah. Semua tu perempuan lah dah. Semua perempuan. Lepas isyak tiba-tiba bangun. Memang bangun. Time kita kumpul kan. Berkumpul ke kantin memang kecoh gila time tu. Sampai kan ada mak bapak. Tak tahu ada macam ada juga ada seorang tu dia macam ada dialog sikit tau. Kita orang tanya lah, kenapa lari? Dia cakap ada orang panggil. Cakap marilah masuk dom. Sekejap. Dia orang bangun tu dia orang still tak sedar diri atau dah jadi diri dia orang? Ada yang sedar macam maksudnya ada yang tak kena rasuk. Maksudnya dia orang tak continue rasuk lah. Ada yang beberapa dalam 4-5 orang yang berlari tu. Yang maksudnya macam dah elok sikit tu dia macam cakap macam ada orang panggil dia. Tapi memang semua dah sedar memang semua dah sedar. Lepas tu malam tu just panggil ustaz apa semua. Just ustaz datang, mak ayah pun datang, cikgu-cikgu yang lain pun datang juga time tu. Sebab kan sepatut sekolah kan just beberapa orang cikgu kan. Ni tak semua cikgu datang, mak ayah pun datang tengok pantau sebab
Lah, sekolah tu memang dekat kawasan Felda tau. Sekolah dalam Felda. So memang apa-apa kejadian dekat sekolah tu, memang bawah-bawah tu memang akan ramai orang tahulah. Felda ni kawasan macam mana? Felda tu macam dia kawasan macam mana? Dia ada pengurus Felda. Macam kelapa sawit, tahu tak kelapa sawit yang ada kampung. Tapi kita orang tak panggil tu kampung, kita panggil Felda. So macam sekolah ni tengah-tengah kawasan ladang macam tu? Tak ada tengah-tengah, dia just kawasan Felda. Tapi kampung tu dikelilingi dengan kelapa sawit. Faham. So waktu yang lepas apa semua tu tiba reda. Tapi yang dekat kantin tu kan, masa kejadian yang berlari tu banyak dekat koridor atas kan, sebab kelas kita orang kan banyak bangunan-bangunan lama. Sebab kawasan Felda kan tak banyak sangat kelas. So macam kantin, tapi ni ada bangunan tau. 4 tingkat. Tapi yang guna sampai aras 2 je. Aras 3 dengan aras 4 tak ada. Faham tak? So aras 3 dan aras 4 tu kan, memang nampak lah benda-benda bertinggi. Semua jenis Memang lah. semua jenis ada. Bungkus ada, kad pon ada, semua saiz ada. Malam tu memang package gila. Lepas tu tak ada apa sangat pun, lepas tu just tiba belok. Lepas tu mak ayah pun boleh ambil anak-anak semua, just usurai macam tu je lah. Esok tu tak ada apa. Memang camp tu dah habis. Memang camp habis macam tu je. Yang 8-9 orang tu apa khabar? Dia orang still kena ni lah, after tu kena still berubat. Ada ni lah, sebab yang tahu saya, lepas tu dia orang kena pergi mandi air ram untuk berubat lah. Tapi sekarang dia orang mesti dah okey lah. Ni dah masa tu memang dah biasa kena kacau lah kan. Memang dah biasa. Still boleh handle kan? Boleh lah, tapi macam lama-lama macam boring juga. Macam macam kena kacau, macam kadang-kadang takut juga. Sebab tak semua orang kadang-kadang mental dia kuat dan untuk handle benda ni. Dia kalau macam lama tak kena kacau tu mesti dia macam terlampau drain tau. Faham. Dia drain. Penat kan? Sebab dekat UUM pun ada juga 3-4 kali. Dia macam tak adalah kawan-kawan yang macam duration dia lama tau. Dia macam kejap-kejap. Faham. Okay, tu first cerita dari guest kita, Fad. Cerita yang berlaku pada 2018 masa form berapa? Form 4. Di sekolah apa tadi? SMK Felda Pasu 2. SMK Felda Pasu 2. Ya. Di Negeri Sembilan. Betul. Okay, so kita move kepada second cerita. So which is time tu pula dekat asrama. So waktu tu saya dalam umur 17 tahun lah kan, form 5. Time tu pula asrama tu dekat sekolah tu baru siap. So macam biasalah asrama baru siap. Sebab masa pembinaan dia pun dalam 2 tahun tau. So maksudnya bila 2 tahun tinggal, masalah macam ada anchor sikit kan. Angker-angker. Macam anchor sikit. Macam seram-seram sikit lah. Betul. Time form 5 tu dulu saya macam ada isu sikit lah dengan warden apa semua. Macam nak keluar asrama lah. Sebab rumah dengan asrama dengan sekolah tu just 5 minit So macam tak berbaloi lah nak stay asrama lama-lama kan. Macam ada tergerak dekat hati juga nak pindah asrama. Maksudnya nak keluar asrama lah, just jadi budak harian kan. Tapi after berfikir balik-balik, macam berfikir wisely kan, macam tak jadilah nak keluar. So kita just continue je lah stay dekat asrama. Tak jadi keluar? Sebab dekat rumah still tak study sangat pun. So juga asrama just ni lah. Lagipun kalau dekat asrama nanti macam junior-junior boleh tanya soalan-soalan kan. So lagipun dekat asrama boleh lepak-lepak dengan member, borak-borak. Terus kita orang selalu main kad. Biasalah lelaki kan. Okay, kita teruskan dengan ni. Okay, time tu pula kejadian dia petang tau. Macam dekat maghrib. Selalunya sepatutnya lah kena balik asrama before pukul 5. Tapi time tu biasalah sini kan buat perangai. Dekat maghrib pun balik dalam 6.30 pukul 7. Di main bola? Tak, time tu memang sebab time tu dia kalau asrama biasa kan pulang bermalam kan 2 minggu sekali. Time tu pula Ahad petang. So macam dah habis minggu balik tu, balik rumah baliklah ke asrama. Dalam 6.30 macam tu mak hantar lah. Sebab rumah dekat je lah. Mak hantar dekat rumah kan. 6.30 tu just dekat maghrib lah, dalam 6.30, 6.45, pukul 7 lebih kurang lah. Sebab tak ingat exact time tu. Just pergi datang balik. Asrama tu just 2 tingkat je. Untuk pengetahuan, just disclaimer lah, asrama tu just 2 tingkat. Bawah tu just tandas, store and bilik prep dengan bilik warden lah. Atas tu just ada dom. Bawah tu tandas tu. So atas tu dom semua? Atas tu ada dom, 4 dom je. Okay. So just dom 1, dom 2, dom 3 dan dom 4. Tapi dom 1 tu memang tutup.
Kenapa? Ah? Sebab apa dia tutup? Sebab budak tak ramai, budak asrama tak ramai. Sebab time tu sikit je. untuk pengetahuan disclaimer juga, asrama kita orang just 32 orang je. Oh, patutlah. Budak asrama ni kan, sebab dah batch saya pun SPM 19 orang. Memang tak ramai. Oh, kecil je. Memang kecil je. So nak dijadikan cerita lah time tu, dalam 6.45 lah lebih kurang kan. Naik dom, hantar barang pun semua. Barang kan banyak, so kita unpack lah kan. Unpack susun dalam locker pun semua, keluar. Sebab kita orang punya koridor panjang tau. Dia macam panjang betul, dia punya tangga belah hujung. Saya punya dom dekat memang tepi sekali, so nak turun bawah, so kena jalan lah kan. Jalan sebab time tu memang dah tak sedap hati dah. Macam dah dekat maghrib, masa jalan-jalan tepap, masa macam ada orang berdiri kat belakang, macam ada orang berjalan sekali kat belakang, kat koridor tu. Memang belakang lah. Belakang. Lepas tu pop, tiba tak ada gerak. Memang statik. Sendiri rasa sendiri macam pop. Oh. Macam tanya apa hal tak ada gerak ni kan. Lepas tu tiba yang belakang tu berbunyi. Dia cakap, bukan kau cakap kenapa balik asrama? Bukan kau cakap kau nak keluar ke? Yes, serius tak tipu. Benda tu tinggi tau, just macam berbulu, just tinggi 2 kaki lebih kurang. 2 kaki 2 meter. Serius, memang berbulu lah. Dia tiba-tiba bercakap. Dia bercakap, bukan kau cakap nak keluar asrama ke? Kenapa tidur balik? Lepas tu macam aduh, sudah. Dia macam bodoh je. Tiba-tiba boleh gerak. Dah boleh gerak tu dia still ada. Dia still ada. Macam dia gerak, dah turun ni lah macam buat bodoh je. Sebab memang dah selalu kena tegur dah. So just turun, pergi surau. Sebab asrama dom dengan surau dekat je, dalam 2 minit jalan kaki. Lepas tu sampai kat surau dah cakap dengan member macam, aku tak sedar hati lah malam ni, aku rasa macam ada kena ganggu tau. Sebab tak tahulah that time memang rasa insting tu kuat gila lah. Macam tahulah macam bila nak kena kacau kan. Lepas tu cakap dengan member tapi member rapat dalam 2-3 orang macam tu kan. Cakap macam ni, malam ni aku rasa kena tidur awal lah. Tak boleh nak macam, sebab kita orang selalu asrama kan biasa kan, lepak 2-3 pagi, main kad pun semua. Dia orang tak, malam tu dia cakap dengan orang, malam ni cakap dengan junior-junior tidur awal. Sebab aku tak tahu, saya cakap yang tu lah, aku tak tahu malam ni kenapa, tapi insting aku cakap kita kena kacau kau malam ni. So lepas tu dia orang angguk. Lepas tu just biasalah, maghrib, isyak. Lepas tu semua dah settle semua. Prep pun, sebab selalu asrama prep dalam 8.30 lepas isyak kan. Lepas isyak 8.30 sampai pukul 10:30 macam tu. 10.30 kita orang pergi makan supper. Lepas supper pun semua dalam 10.30, 10.45 tu kita orang naik dom. Insting saya cakap tepat pukul 11 kena kacau. Sebab tu ada 3 dom kan, dom 2, dom 3, dom 4. Saya time tu dom 4. Tapi perangai saya tak suka tidur dom sini, tidur dom sebelah. And dia macam kat time tu dom tu macam tak banyak katil lah. Macam 1, 2, 3, 1, 2, 3. So ada 3. Kan, faham? Jadi 6 orang satu dom? Tak, double decker. So 12 lah. Okay. So katil dia ada 6, tapi ada 12 orang. Tapi time tu tak penuh pun, dalam 5-6 orang je stay dom tu malam tu. Tentulah saya tidur bawah sebab saya tak suka tidur atas katil. Just tarik tilap, duduk bawah. Duduk kat bawah tu lah, seorang kan tidur. Sebab tidur bawah tu, atas tu just kipas, tepi tu lah kan yang kipas pusing tu kan. So just tarik straight kan kipas tu, tidur bawah. Lepas tu adalah 1, 2, 3 yang ujung sekali tu, pintu tu dekat, katil tu dekat pintu. Time tu lah yang junior tu, form 1. Dia mulut dia celupar, dan dia boleh nampak. Budak tu boleh nampak. Lepas tu dia cakap kenapa tak dia cakap ni, kenapa kena tidur awal. Lepas tu cakap saya cakap kena ni, macam aku rasa something ada nak jadi dalam ni, macam kena kacau pun semua kan. Dia tak percaya pun semua. Lepas tu dalam pukul 10.50 macam tu nak dekat pukul 11 kan, dia tanya mana, tak ada apa pun. Dah pukul 11 lah kan. Lepas tu dah tutup lampu kan, nak light off kan biasanya pukul 11 kan. So macam dah light off apa semua, lampu koridor pun dah padam. Time dia cakap kan, tak ada apa-apa pun. Selang 10 saat, pump. Serius. Sebab kan katil kita orang kan 3 kan. Kita orang punya locker tepi tu tahu. Tapi kat dinding, belah dinding. Semua locker kat situ, dekat pintu lah. Tak adalah, di pintu 2 sini, katil 3. Lepas tu belah dinding.
Locker tu belah dinding. So Ah. macam semua locker kat dinding. Sebab time tu memang dah perasan lah sebelum budak tu cakap lagi kan. Saya dah perasan lah kat bonjuru bilik tu memang dah ada benda statik warna putih. Nampak ke? Nampak. Nampak, memang nampak. Dia nampak jelas ataupun Memang jelas. Macam tapi tak adalah macam putih yang betul-betul putih suci tu kan. Dia macam putih yang berabuk-rabuk pada tanah tu. Lepas dia cakap yang tu kan, sama tadi, lepas tu cakap yang tu, dia pump. Dia lalu tengah-tengah laluan tu ke? Tak, dia lalu tepi. Sebab katil junior tu kan ada kat ujung kan. Pump. Tepat dia dekat junior tu kan. Time tu junior tu tidur berdua lah. Laki-laki lah kan. Tidur berdua. Lepas tu saya nampak Po tu kan. Po tu kan. Jangan dicakap. Po tu dia ni, dia tunduk Macam rukuk tu lah. rukuk sebab time tu benda tu memang tinggi tau. Bungkus tu memang tinggi tau. Dalam 2 meter. Memang cecah hampir cecah ceiling. So kan dia bongkok. Nampak tak dia bongkok tu sampai macam mana? Sup macam tu. Tak. Habis? Memang macam tu. Keadaan dia macam mana? Tahu tak macam mana? Tak tahu. Muka bertemu muka. Dekat junior junior. tu lah. Tapi- Muka bertemu muka. Dia tidur ke? Sedar. Muka bertemu muka. Tak serius. Kalau disclaimer kan, budak-budak junior boleh confirmkan cerita ni. Suruh dia orang tengok ni nanti. Mulut jangan terlupa. Serius. Memang ni. Ya, Boleh sedap. sebut nama. Boleh sebut nama. Boleh cuba. Dedek kalau nampak cerita ni confirmkan lah. Serius. Memang muka bertemu muka. Dia sedar yang dia tengah buat apa. Sebab time tu memang tak tidur lagi. Biasalah. Baru nak tidur kan. Budak lagi. Mesti ada gil sikit kan. Dia macam memang muka bertemu muka. Seinci. Memang seinci. Oh, ya Allah. Muka dia tak cakap macam lubang mata memang kosong. Berdanah-danah. Awak nampak ataupun ni dari Sebab cerita? sebab memang even tutup lampu pun memang nampak. Memang nampak. Allah. Lepas tu dia pun describe lah sebab saya nampak time tu. Dia pun describe benda yang sama. Lepas tu dia jerit. Memang dia jerit lah. Dia jerit. Lepas tu member dia pun jerit lah. Cakap member sebab dia tengah shaking lah. Memang shaking gila time tu. Pop. Lepas tu dia buka lampu. Saya buka lampu lah. Pop. Cakap pahal ni. Tahu apa budak cakap nama dia Dedek kan. Dia cakap Zan aku nampak macam sudah tu cakap itulah kau mulut kau terlupa lagi orang cakap lah. Tapi kan dari sebelum tu lampu lagi awak dah nampak dekat tepi tu. Memang dah nampak memang ada. dah nampak jelas Memang dia ada. muka Memang dia ada lah. ya. Oh tapi awak tak tegur awak Tak. dah biasalah. Tak. Memang dah biasa lah. So macam biar je lah buat benda macam tu kan. Memang buka lampu tu dia jerit lah. Dia jerit apa semua. Memang dia shaking. Memang dia nangis. Memang dia nangis kan. Saya di sini tau. Sebab time tu memang mengereng ke arah sana. Biasa lah macam baru nak tidur kan. Macam cari position yang okey. Memang time dia pump dah agak ada jerit ni. Lepas tu panggil lah. Lepas panggil tu buka lampu kan. Dah reda kan semua. Cakap dengan daun sebelah. Ni kena kacau. Ada cik bungkus lah. Bagi daun sebelah buat cakap. Kena kacau pun semua kan. Tu yang masing-masing datang satu dom. Duduk ramai-ramai. Malam tu memang kita orang pagar bilik tu. Memang pagar dom. Pagar maksud macam ambil air baca 3 kul dengan Al-Fatihah apa semua Al-Ikhlas Al-Fatihah apa semua 3 kul. Lepas tu kita ayat kursi. Ayat kursi betul pagar pakai rejis air lah, baca dekat air. Lepas tu buat keliling. Tapi tak sampai situ je. Malam tu dalam sebab time tu kan pukul 11 kan. Pukul 3 pagi saya sedar time tu. Sebab tidur ramai-ramai mana selesa kan. tapi boleh-boleh pula dia sedar. Tak tahu lah dia macam sedar. Yang ni ada 2. Yang ready je. Yang ni seram sikit lah. Tadi pun dah seram. Ni sedap. Tapi yang ni start cerita kat Juni lah. Juni just tahu pasal si bungkus tu je. Yang ni saya sendiri ada apa. Ni first time nak cerita ke apa? First time nak cerita ke? Ni first time nak cerita lah. Ni tak cerita detail ke orang. Memang tak sampai tahu lah time ni. Okay. Pukul 3 pagi tak tahu lah dalam 2-3 pagi. Sebab time tu kan memang tak pakai jam kan. Sebab dekat dom pun tak ada jam time tu. So macam agak lah dalam 3 pagi 4 pagi kan tu.
sedar macam bunyi pump, pump, pump. Macam bunyi apa kan. Lepas tu macam pusing lah. Rupanya dekat dekat pucu juga, tempat yang sama, benda tu duduk atas loker kan. Kaki dia pump, pump, pump. Jadi bunyi pap 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 tu bunyi loker lah. Dia bunyi kaki ke loker. Pump, pump. Pump, pump. Serius. Yang tu macam benda sama. Benda yang sama. So, maksudnya kita orang pagar benda tu, dia tak keluar lagi. Dia tak boleh keluar, korang dah pagar. Dia tak keluar lagi. So macam lepas tu next day pula, malam esoknya pula. Yang ni cerita tak ada continue, tapi nak cerita jugalah macam malam esok pula dom yang sama. Kita orang kan macam tidur 2 dom kan. Kan katil kan ada 4. Tu kan tengah tu kan macam ada ruang kan. Time tu saya tidur macam ramai-ramai berapa main kad. Sama tak kejadian 2 pagi ni selepas sehari lepas kena kacau tu. Malam tu macam memang sunyi, memang senyap gila. Pukul 1 pagi, kita orang dengar bunyi cat lempong sebelah. Sebab kita orang punya dom, depan tu memang bilik alat muzik tau. Memang bilik cat lempong. Tapi yang peliknya, cat lempong tu dah 2-3 tahun tak main. Memang tak sapu musik. Lepas pap-pap tu? Esoknya lah, hari esok. Esoknya. Semua dengar ke awak je? 2 orang dengar. Awak dengan? Ada seorang junior dengar. Bunyi, saya lagu dia main lagu apa? Tak tahu. Lagu Cindai. Dia minat Siti Nurhaliza. Mungkin lah. Mungkin dia main lagu Cindai pun semua kan. Jadi kita lepas dengar tu macam, maksud saya kalau nak tidur lah. Pump, sekali lagi tersedar 2-3 pagi. Lagu apa pula? Kan, yang ni lagi seram. Fish. Alamak. Dia macam, kan kita tidur kan, dua kan. Kan kalau katil-katil kan tengah tu ada ruang. So memang tahu lah perangai memang suka tidur bawah katil yang tengah-tengah tu. So tarik tilam macam biasa. Dan tu tidur berdua tau dengan kawan. Tak tahu lah apa pasal dia macam lasak sangat tidur kan. Sampaikan dia punya separuh badan masuk bawah katil tu. So macam tersedar apa hal yang tidur lasak sangat. So tarik ada balik kan, dudukkan dekat tilam. Time tarik tu lah nampak something. Time tarik kan. Awak tarik benda lain? Tak, bukan nak tarik kawan, nak tarik kawan tu kan. Nak tarik dia balik kan. Dan nak tarik tu macam biasalah bawah katil kan. So macam kita tengok kan. Macam nak tarik tu, macam tegar dapat apa. Ya Allah. Bungkus juga. Bukan. Something lagi creepy. Tak tahu, saya tak tahu nak gambarkan dia sebagai apa. Sebab sampai sekarang pun tak tahu dia tu apa. Something merangkak. Kuku dia panjang sampai sini. And baju dia memang serabut. Tak tahu ada 2 chipon ke apa kan. Tapi dia punya lidah sampai sini, sampai perut. Pada time tu ada lidah. Saya tahu lidah tu macam apa, macam dia panjang. Sebab kan dia merangkak kan. Lidah tu dia terkeluar sampai ke tepi. Kena lantai. Macam dia menjela. So time tu kan, time tarik tu macam ish. Tak tengok tak nak tengok. Kalau tengok kan kantoi kan. Macam slow tarik member. Betul tutup. Lepas tu kan lepas betul tarik member tu macam ni kan. Tapi still mata kan tengok kan, dia pusing. Dia tengok awak. Pernah nampak tak macam yang ada zombie kapur pisang yang muka dia macam tu kan, yang macam berkapur-kapur tu. Berkapur macam tu lah. Tapi dia yang rabak, macam kena cakar meleleh-leleh. Sebab dom tu memang ni sangat, memang creepy sikit dom tu. Memang creepy lah. Sebab selalu disclaimer juga, sebab dom tu memang creepy satu. Lagi satu, asrama kita selalu memang kena kacau. Macam kena panggil nama. Sebab saya pernah agak tidur, tangan kena pegang tangan baby. Dia kecil je. Lepas tu macam ada orang kacau, gegar katil, tarik selimut tu normal asrama. Dia rate keseraman cerita tu 8 per 10. Saya rate 11 per 10. Okay, next ni cerita yang lagi baru lah kan, lagi terbaru. Lagi baru lah. Yang ni nak cerita yang kat mana jadi? Dekat SME. Tadi kan seram, yang ni seram tambah confused. Okay, faham. Title dia yang ni yang saya bagi, siapa set alam tu. Siapa set alam itu? Cerita ni time tu SEM 3 lah. SEM 3 sekarang 2025 dalam 2023-2024 macam tu lah.
time tu sebab saya time tu main konvo Cak Lempong. Faham tak Cak Lempong kan? Main untuk apa? Untuk konvo lah, macam present kan. Waktu orang naik kan kita mainan alat muzik. So memang training time tu kau-kau lah. Pagi, petang, malam. Lepas tu time tu pula training kita sampai malam tau. Lepas tu pula konvo kan pagi ke petang kan. So memang tak ada masa nak rest lah. Time tu pula Jumaat malam rasanya. Sebab konvo selalu sampai Khamis kan, sampai petang. Khamis malam Jumaat. Khamis malam Jumaat. Time tu lepas Isyak apa semua, dah settle maghrib Isyak, tidur lah macam baru nak baring. Time tu roommate tak ada tau. Time tu saya ada roommate tapi dia keluar, dia pergi dating dengan awek dia. Awak tak dating? Tak apa lah. Tak apalah tu. Tak apa lah. Cerita. Atau dan cerita. Time tu roommate pergi dating lah. Disclaimer, roommate tu ada 2 phone tau. Ingat 2 girlfriend? Tak. Roommate tu ada 2 phone. Satu phone IP dengan satu Android. Dia keluar pergi dating tu, awet dia bawa phone IP tu, Android dia tinggal lah. So kejadian ni dalam pukul 9 ke 10 malam lah. Sebab time tu memang barai tau, memang penat gila time tu. Disclaimer pula kan, kita kan macam apa, dom kan macam SME kan, dom dia besar sikit, dia punya bilik kan besar sikit kan, 2 katil, saya yang belah kiri, dia belah kanan. So time tu memang dia tinggalkan phone Android dia. Time tu saya menghadap ke dinding tau, maksudnya macam badan memang mengiring ke dinding. Jadi dalam pukul 9 ke 10 tu macam, faham tak, kalau kita ke belakang pandang dinding, kita boleh rasakan macam ada orang berjalan belakang. So, macam ada 2-3 kali juga ada macam sound, macam berjalan dalam bilik tu, macam dia berlega-lega. Awak rasa dan dengar memang faham tak, kalau kita mengiring ke belakang kita kan, kita still dapat rasa hawa keberadaan orang. So memang dia pusing 2-3 kali, lepas tu dia macam pop memang belakang kepala. So maksudnya dia macam kan kepala kita kan mengiring kan, dia macam betul-betul dekat belakang kepala tu. So macam apa hal ni kan, betul pusing lah. Orang pusing laju, stop, tak ada apa-apa. Berani juga nak pusing nak tengok. Memang dah biasa lah. So memang pusing apa semua kan, macam oh tak ada apa-apa. Lepas tu relax lah apa semua kan. Tepat dia pukul 9.45, pukul 10 macam tu kan, alarm dia bunyi. Alarm phone roommate tu bunyi. Macam aduh semak tu, macam nak tidur kan. 5 pagi? Tak, malam tu malam pukul 9 lebih, 9.45 ke 10 kan. Aduh semak betul lah, macam tutup lah, pergi tutup. Kan kita kan just kan alarm kan kita boleh ada snooze dengan stop kan. Saya tekan dah stop. Okay, pergi katil balik. Selang 2-3 minit dia bunyi lagi, stop. Lepas tu lagi, lepas tu stop. Lepas tu bunyi lagi, 2-3 minit dia bunyi lagi, stop. Dah 3 kali kan. Kali keempat dia bunyi lagi. Saya tutup off, saya off phone dia. Memang off phone dia kan. Kali kelima dia bunyi lagi, padahal dah off phone. Bengang lah. Memang bengang lah. Macam apa hal ni kan. Lepas tu buat status. Buat status lah. Kau ni tak reti off alarm ke? Memang bengang lah tu kan. Lepas tu roommate chat. Oh, phone aku bunyi lagi ke? Lepas tu cakap ya dia memekak siap. Dia tengok dari status ke? Status kan. Ya dia kan. Lepas tu dia cakap tiba dia bagi tanda soal. Sejak bila aku set alarm? Sudah macam tu kan. Sebab time tu memang tahu password phone dia kan. Sebab dia pakai yang, tahu tak yang titik-titik yang kan. Sebab pakai L je. Kita bukan nak buka apa sangat, just nak buka tengok alarm dia kan. Time tu saya buka alarm dia kan. Ada alarm tapi tak ada yang on. And peliknya even dia set alarm sekalipun kan, even tutup, tapi dia tak ada set pun pukul 9 lebih. Alarm dia semua pagi. Sudah. Sudah. Waktu time tu kan, biar buka lampu. Apa hal ni semua, memang tak sedar hati lah. Kau lama cakap ni kan. Tutup lampu pun semua. Baring balik. Bunyi pada sudut tepi tu. Dia macam ha. Dia gelak. Dia gelak, serius dia gelak. Dia gelak ha. Dah tahu ke? Sudah. Time tu lah memang cakap roommate, balik cepat tu. Aku takut ni balik cepat. Lepas balik apa semua kan. Pukul 9 lebih tu dia balik, dia confirmkan lagi. Dia buka phone dia, memang tak ada alarm langsung, kosong. Tadi kan ada set apa-apa kan, dia buka alarm dia kosong pula. Sudah.
Yang set-set tu siapa pula? Yang set tu siapa pula kan? Macam, yang bunyi tu siapa? Yang bunyi tu siapa? Set tu siapa? Yang gelak tu siapa? Nah, yang berjalan tu siapa? Sudah. Yang tuan, dia memang orang sama ke orang lain-lain? memang gelak ha. Dah tahu ke memang. Ya Allah. Sebab tu macam cakap Romit kan balik cepat apa semua kan. Dia dah balik pukul 11 lebih tu, dah tunjukkan phone apa semua kan. Betul-betul lampu just macam nak sambung tidur lah. Dia boleh pula pergi on call dengan member dia kat luar, tinggal aku sorang-sorang dalam bilik tu. Macam aduh, sudah. Orang suruh balik teman aku. Suruh balik suruh teman kan. Bukannya kau kat luar on call. Dia boleh keluar pergi on call kan. Macam aduh. Betul malam tu memang sebab jenis dia memang dia selalu keluar kalau macam on call lah. Memang dia takkan kacau. Macam kalau saya dalam bilik, dia tekan kacau lah. So, kalau nak call memang kat luar. Dia kan, selalunya dia keluar dalam pukul 12, pukul 5 pagi baru balik bilik. Sebab kelas dia tengah hari. So pagi tu kadang dia tidur lah. Tengah hari baru pergi kelas kan. So hari-hari macam tu. Pukul 12 keluar, pukul 5 pagi subuh baru balik. Malam tu memang bilik tu memang seram lah. Mesti bunyi tapak kaki. Seorang pula. Lepas tu katil kena gegar. Tutup lampu tutup lampu. Katil gegar. Asal tak pasang je lampu. Yang tu first and last lah. Selimut. Bayang selimut. Selimut tu macam terangkat macam ni. Terkibas. Macam ada orang selimut tu awak tengah pakai. Memang pakai sampai sini je. Dia macam kena kibas. Dari hujung macam kena. Saya rasa awak punya bengang lagi tinggi memang bengang dari kan. Sebab penat. Siapa je tak penat kan. On training pagi, petang, siang, malam, seminggu, 2 minggu. Baru nak rest kan. Baru nak rest. Kacau lah. Betul kacau. Tapi memang seram lah. Kalau dapat tengok tu kan, memang kena tu. Baiklah, kita sekarang berada di cerita yang terakhir untuk guest kita Fad malam ni. Dan dia kata cerita ni paling seram lah kan? Ya, seram. Jadi saya kena get ready, awak kena get ready dan semua penonton pun kena get ready untuk dengar. Persiapkan mental kalian sebab cerita ni sangat seram katanya. Cerita ni lebih kurang dalam 7-8 tahun lepas. Lepas tu dalam form 2 atau form 3 lah, tak ingat. Sebab sekolah kita orang biasalah camp kepimpinan juga. Tapi yang ni bukan camp kepimpinan badan beruniform. Tapi ni lebih kepada camp kepimpinan untuk pengawas. So time tu kita orang kena pergi tak silap dia dekat Negeri Sembilan juga, kawasan camping dekat Negeri Sembilan, tapi saya lupa tempat dia apa. Tapi kawasan dia dekat Kuala Kelawang ataupun Kenaboy, tak ingat lah mana satu. Tu area mana? Dia belah-belah Jelebu lah. Dia area kampung lah. Memang kampung. So nak dijadikan cerita untuk camp kepimpinan pengawas tu macam camp untuk preparation jadi pengawas lah, untuk kuatkan mental, itu bonding dengan leadership. So nak cerita waktu tu sepatutnya program tu 3 hari 2 malam. Memang 3 hari 2 malam lah. Tapi patutnya 4 hari. Tapi dipendekkan jadi 3 hari 2 malam sebab ada istirahat macam tu. Okay, nak jadikan cerita biasalah just tak ramai pengawas, dalam 30-40 orang macam tu. So lelaki dalam 20 lebih, perempuan pula dalam 20 lebih. So dalam 40 lebih macam tu lebih kurang. Just naik bas, satu bas pergi dalam ramai. Time tu ada dalam 3-4 orang cikgu juga. Just simple je lah. Dom tu besar tau. Dom lelaki tu dengan dom perempuan pun besar. Satu dom tu boleh memuatkan dalam 40 orang dalam satu masa. Dom tu memang panjang. Tahu kan kata dah berdeka yang atas bawah kan? Depan 10, bawah 10. Maksudnya depan 10, belakang 10. So tengah tu ada ruang. So dalam satu bilik tu 20 orang. 40 orang. So ada 20 katil. So boleh bayang tak betapa besarnya bilik tu. Okay, kita shotkan just malam je lah. Sebab petang dengan macam pagi dengan petang tak ada apa sangat. Kita shotkan kejadian terus. Kita jam tu kejadian. Saya punya perangai tak suka sangat tidur macam atas katil tau. Macam maksudnya tak ada tidur atas, just tidur katil bawah. Bayangkan 10 katil semua tidur atas tau. Katil rajin pula nak naik. Sebab atas tu ada kipas. So satu double decker tu seorang.
Lagi dalam 20 lebih macam tu lebih kurang. Faham. Macam kan dia kan ada dua side kan. Satu side depan, satu side belakang. Yang bahagian depan tu semua tidur atas. Bawah memang kosong. Lepas tu sini pula atas ada, bawah ada. Saya tidur belah sana, belah bawah seorang-seorang. Yang bawah. Yang bawah tu memang kosong. Time tu memang tak tahu lah perangai time tu kan. Macam tak nak lah tidur sekali-sekali macam bosan lah. Sebab time tu form 3, form 2 macam tak suka sangat rapat dengan orang. So macam just nak bawa diri tidur seorang. Bawah tu memang kosong. Yalah, dia kan 10-10 kan. So 5-5. So tengah tu ada ruang sikit. So saya tidur lah dekat yang first katil yang ujung 5 dengan sini kosong. Saya seorang sini. Faham tak? Faham. Jadi awak dalam satu row tu awak seorang je kan? Lepas tu sini 5, sini 5. So saya Awak tengah. Tak yang kat tengah tu. Tak tahu kejadian yang malam tu, malam first apa jadi. Macam biasa. Stay bungkus. Bungkus lagi. Stay bungkus. Tak tahulah dia macam family sangat ke bungkus. Macam trademark kot. Yang ni dia macam ketuk juga. Tapi ni dia ketuk lain. Dia duduk macam ni, melunjuk kaki, tapi dia macam pop kepala kan ada deka kan dekat atas tu kan ada papan, ada papan kan. Kan so biasanya ada papan. Dia kat bahagian bawah katil. Dia bawah katil. Dia pop. Saya toleh lah macam. Maksud dia tinggi lah. Memang ngam-ngam lah. Sebab kalau contohnya kan kalau kita normal kan, manusia normal, even kita macam menunjuk kaki kan tak sampai sangat kan. Ni even dia dekat pinggang dia, dekat kepala katil, dia punya kaki sampai dekat kaki katil. So nampak tak dia punya panjang macam ni. Panjang kan. Tinggi lah. So macam dia pop macam time tu tak sedar sangat. Macam lah 2-3 pagi penat dengan aktiviti kan. Macam apa benda bunyi ni kan. Tengok sebelah dia dekat katil ujung tau. Katil ujung. Macam buat bodoh je lah. Tu lelak mata. Lepas tu faham tak kalau kita dalam katil kan perapat kan, kita boleh rasa benda bergerak. Lepas tu buka mata kan, cuba teka dia kat mana. Jangan cakap kat dia sebelah. depan muka. Kat sebelah Katil awak. Sebelah kiri. Katil kan perapat. So macam bertemu. Awak bertemu dengan dia punya badan lah. Bertemu badan. Lepas tu time alih tu kan, kita macam ni, muka dia kat sini. Dia baring. Dia baring. Dia baring kat katil sebelah. Katil sebelah tapi memang rapat. Wih, sebab dia badan besar kan? Sebab dia dah besar sangat, dia macam kecil je. Masa bertemu memang bertemu macam ni. Muka dia tepi, memang tepi. Awak dapat rasa tak dia punya macam bunyi. Bunyi, serius bunyi. Macam buat bodoh kan. Macam pejam mata semua. Pop, tak ada. Betul pusing kanan dekat katil sebelah pula. Pejam mata bunyi tu dah hilang. Dah pejam mata dia dah hilang. Lepas tu kita statik kan, macam baring, mata pandang atas kan. Pusing kanan, pop dekat sebelah pula. Sebelah kanan pula? Sebelah kanan pula. Dekat? Tak kan, dia kan ada gap. Macam jauh kan. Pusing balik. Pop. Tiba-tiba dekat katil ujung balik. Dia memang nak awak notice. Macam, sudah. Lepas tu buat bodoh kan. Buat bodoh apa semua. Pergi pula dekat, betul macam dah penat kacau kan. Penat. Turun katil, pergi pula tidur sebelah member. Tidur sebelah member lah. Macam, lantak kau lah kan. Pergi tidur sebelah member. Nak tahu apa jadi? Dia tidur tengah-tengah antara member tu. Awak dengan member katil bersebelahan? Tapi dia tengah-tengah yang kat lantai ke? Tak. Dia macam dia antara saya, member, sebelah member. Dia tidur sebelah member. Bukan antara dia dengan... Tak. Macam saya, member, sebelah member. Faham. Lepas tu dia suruh bangun. Dah tahu ke? Sudah. Dia bangun, lepas tu dia tak, tengok awak? Dia macam melunjuk balik. Tu tengok. Dia tengok awak? Dia tengok. Serius. Benda tu dia macam pindah-pindah. Dia pindah-pindah. Kan? 3-4 kali juga dia pindah. 3-4 kali. Lepas tu macam dia tengok kan. Dah tahu. Tarik selimut, tidur. Dapat tidur ke? Tak. Confirm lah tak dapat. Dia tarik. Samp. Time tu kan selimut kan. Dia tarik lah. Samp. Macam selimut tu terus cari kan. Lepas tu tengok bawah katil kan. Macam kan kita kan menunduk kan. Tengok bawah katil, cari lah. Time tu kan boleh bawa phone kan. Pakai flash. Suluh, tengok dapat apa. Muka dia terpampang. Muka dia mengereng.
pam. Ya, awak pun berani sangat pergi Ah. solo macam tu. Sudah macam betul pam. Tahu-tahu gone. Memang time tu kita tahu tidur lah. Memang tak ada apa sangat. Esok tu pula, malam esok tu pula lagilah. Pagi tu subuh dekat tandas tau. Tapi memang bangun awal lah. Subuh kat tandas. Subuh kat Tak, tandas. subuh betul pergi tandas. Subuh kau ke tandas. Tak, maksudnya sebelum pergi subuh. Time subuh kat toilet. Okay. Mesti dah kena mandi dulu kan. Dia punya toilet lah kolam besar. Kolam besar. Mandi. Dia tu masuk lagi kat sinki kan. Dia punya cermin bukan satu-satu tau. Dia jenis cermin memanjang. Memanjang macam ni lah. Okay, faham. Pernah tengok dalam movie kan, yang jenis dalam toilet ada darah keluar tu. Dari pipe ke Bukan, dari celah-celah? dari kubikel toilet ke tu. Macam ada darah kan. Jadi dari bawah tu. Tak, macam kan kita kan berdiri je tengah gosok kan. Macam faham tak? Macam ada macam benda mengalir. Time tu tak pakai selipar tau. Macam apa benda basah ni kan. Tengok tu merah. Lepas tu macam sudah macam basuh gigi, gosok gigi kan. Keluar. Itu betul-betul boleh masuk dalam movie. Saya nak keluar kan. Baru nak buka pintu kan. Tak nak buka pula. Saya nak buka. Memang tak nak buka. Serius tak nak buka. Serius memang tak nak buka. Betul tahu tak macam ni Spiderman. Faham tak Spiderman? Nampak Spiderman pula? Tak, dengar lah dulu. Dengar lah kan Spiderman kan. Dekat penjuru toilet tu. Dia kan besar. Kan ada yang tu. Dia melekap dekat penjuru macam ni. Spiderman tu. Dia macam bukan Spiderman. Benda tu lah. Benda tu. Benda tu. Benda tu. Macam ni. Bungkus tu ke? Bukan, kapon. Ni pun macam cerita munafik tu lah. Serius, yang tu memang first time lah nampak macam tu. Semua hidup memang first time. Sebab time tu dia punya toilet bukan jenis yang all bertutup tau. Dia macam ada rongga-rongga atas tu. Darah-darah tu still ada kan? Darah tu still ada. Tapi sebenarnya dia penuh ke atas? Dia sikit-sikit je. Sikit. Bapak seram. Lepas tu keluar. Macam lah, kau dah nampak benda tu kan. Macam kabut dah buka kan. Dah sentap dah keluar kan. Lepas tu kan tak tahu perangai apa kan, pergi tengok belakang. Faham tak? Tahu tak orang berjalan tapi ada kesan tapak kaki. Awak nampak ke apa macam ni? Kan pusing kan dah jalan. Lepas tu pusing belakang kan. So bunyi tu macam ada orang mengikut tau. Tapi just tapak kaki je. Pop. Seram siap. Serius. Yang awak tengok benda tu, yang dekat atas jadi Spiderman tu, muka dia tengah tengok awak. Memang tengah tengok. Muka dia macam mana? Memang tak ada mata. Muka koyak. Dan lidah sama kat sampai sini. Serius, tak tipu. Sebab tu cakap yang ni memang hujung. Memang seram gila. Dengan darah kat lantai. Kalau siapa tak kuat time tu kan, memang menjerit lah. Balik dorm, memang tergigil lah. Esok tu demam. Tapak kaki tu bentuk macam mana? Seperti tapak kaki normal. Bukan tak ada panjang tak ada. Just tapak kaki je. Darah-darah lah siap tu. Pagi tu cerita kat tak ada. Yang ni memang ni first time cerita memang cerita memang simpan lah. Cerita kita sampai sini saja. Ada pengajaran tak cerita ni? Satu, just mulut jangan celupar lah. Mulut jangan celupar. Tu pasal dedek tadi. Pasal dedek. Yang kedua, benda ni semua ada dekat mana-mana. Betul. Just jangan takut sangat, jangan berani sangat. Just biasa-biasa je. Apa-apa pun kuatkan iman. All the best lah untuk adab. Sebab kat dunia ni kita tak ada, macam tak adalah kita seorang kan. Kita still ada makhluk lain yang tumpang. Betul. So nak tak nak kena behave lah. So sampai sini saja cerita podcast seram ketak lutut kita dengan guest kita hari ini, Fad. Nama penuh apa? Izan Fadrin. Panggil Fad je. Panggil Fad je. Okay. Kepada semua yang menonton, harap dapat pengajaran dari cerita-cerita kita. Jangan celupa, jangan berani sangat, tapi jangan takut sangat juga. Biasa-biasa je, kuatkan iman, jaga solat, rajin-rajin mengaji. Okay, itu saja dari podcast seram kita untuk episod kali ini. Bye.
Tapi tadi sebelum datang sini ada kena kacau. Ya ada. Cerita sikit. Tak tidak sebab tak tahu sebab time tu macam tengah praktis tau cara nak bercakap. Macam yalah takkan kita nak macam on the spot sebab kadang-kadang mesti ada tersasul kan. Nak tengok juga dia punya flow cerita macam mana. So macam training jugalah nak bercakap. Tiba-tiba time dah siap-siap apa semua tu kan. Nak baru pada katil. Sebab time tu macam pelik juga. Macam apa bunyi macam kan macam bunyi tang kan. Macam bunyi macam benda berdentum. So bangun. Tengok dekat ujung kepala katil bawah tu macam ada botol 100 plus yang kecil tu tapi kosong. Dia spin. Macam tu lah. Dia spin. Dia macam nak awak pula nak cerita pasal dia. Dia spin kan. Dia spin. Lepas tu time aku tengok tu kan. Uish. Pop dia berhenti. Dia terus slow, lepas tu dia berhenti. Awak react macam uish. Terus dia. Macam sudah. Tu yang datang awal tadi. Itulah. Dia macam dia nak cerita macam, pasal aku. Nak cerita pasal aku macam oi. Aku tunjuklah dulu aku pernah masuk. Macam alang-alang tu join sekali lah. Nah. Sudah macam tak apa lah.